Masalahnya bersetuju saja, goyang kaki, and then business as usual pun tak boleh. Kita hanya ada 22 tahun saja sebelum perkara itu berlaku. Now, the next question we should ask begini, kalau orang luar dah bosan, apalah dia membebel pasal orang tua. Okay. The next question we should ask is, actually kalau kita jadi negara tua dan sekarang ini kita dalam proses ke arah itu, hanya tinggal 22 tahun saja lagi, sebenarnya apa kesan kepada negara kita yang korang duk bising-bising sangat ni? So apa kesan dia? Production jadi rendah. Production apa? Production anak? Productivity negara. Okay, sorry lah, kau bukan ekonomis. Bila aku tanya kau memang bagi. Okay, nanti dia jadi kelas ekonomi yang panjang lah. Okay, so saya tarik balik soalan kepada Haziq. Saya akan tanya soalan kepada diri saya dan saya akan jawab sendiri. Dia metrik yang betul bukan productivity. Okay. Metrik yang betul ialah basically ekonomi lah. Maksudnya production. Economic production lah, bukan productivity. Economic production kan. Economic production ni ialah consumption, pelaburan semua kan. Jadi saiz ekonomi kita ini bergantung kepada berapa banyak orang belanja, berapa orang banyak orang kerja, gaji dia, semualah. So sebab itu the more you have in the workforce, then ekonomi itu akan berkembang lah kan. Jadi kalau 2048 kita punya jumlah workforce kita itu lebih rendah daripada sekarang as a percentage. Sekarang ni 70.4 and mungkin dia dah turun kepada 68 ataupun 67% by that time. So GDP juga kalaupun dia tidak menurun, dia akan plateau lah. Okay, so dia akan ada kesan kepada saiz ekonomi kita. Dan dia mula akan ada kesan berganda kepada semua perkara-perkara yang bersabit ekonomi lah. Bila pertumbuhan ekonomi itu lebih perlahan ataupun dia plateau ataupun saiz ekonomi kita tu dah tak membesar, maka gaji pun tak naik lah. Kan? Sebab itu saiz ekonomi dia plateau. Bila gaji pendapatan itu tak besar, maksudnya cukai kerajaan pun kurang lah. Jadi bila cukai kerajaan itu kurang, maka kerajaan akan ada secara relatif sumber yang lebih rendah berbanding sekarang. Okay. That's one side of the economy lah, secara umum kan. The other side of the economy pula ialah sebenarnya sebuah masyarakat dan negara yang lebih ramai orang tua dan kena menjaga orang tua, sebenarnya kosnya lebih tinggi. Sebab apa? Nak pension tinggi, healthcare, sediakan fasiliti untuk penjagaan orang tua tu, social worker. So yang pertama, first and foremost ialah healthcare lah. Healthcare kan maksudnya yalah, kau tengok aku sudah lah, ada saja aku komplain tiap-tiap minggu, sakit itu, sakit ini. Aku bangun pagi tadi, saya kenapa pula dahi aku bercala? Kenapa bercala? Itulah kucing. No, it's not kucing. Sebab you see, I have nerve problem, man. So because of that, for many years, until sekarang lah, I don't really feel kaki aku. So what I did, so kalau therefore kalau aku garu, scratch, dia kasar tau. I have to really scratch hard. So when you are used to scratching hard like that, kalau tiba-tiba kau tergaru ke atas, dia scratch kasar, dia luka terus. Because of the so my nerve problem lah. Kaki aku memang tak sampai sekarang kebas lah. Dia memang I don't really feel it that as well as what it should be lah kan. So as you grow older, macam-macam penyakit lah. Tambah kita pula NCD, non-communicable disease kita kan, dengan kencing manisnya, dengan darah tingginya, jantungnya, kansernya, semua lah kan. Jadi as you have more people, then besar kemungkinan they live longer. Jadi the strain on ini belum campur social worker lagi ni. Okay. Ini maksudnya the strain on existing healthcare ini akan menjadi lebih tinggi. Itu satu. Kemudian orang tua ni, care dia tak boleh sama dengan kita care orang macam kita. Dia tak boleh jalan semua kan. Jadi
you perlukan specialized care. Specialized care ni kebanyakannya memerlukan orang. Dia tak boleh buat sendiri. Therefore, daripada kita tak banyak sangat social workers now, in the future you need a lot of social workers untuk jaga yang tua, seperti mana kita perlukan pengasuh kanak-kanak sekarang lah. In the future you perlukan pengasuh orang tua kan. Kemudian kita akan ada masalah pension. Satu kita ambil pension kerajaan lah. Okay. Pension kerajaan dia ada actuary lah. Actuary akan kira kan. Jadi setiap tahun kerajaan akan tengok jangka hayat yang setiap pesara kerajaan itu. So dalam tabung itu dia tengok kalau tak cukup kerajaan kena tambah. Now, cukup ke tak cukup itu bergantung kepada 2-3 perkara besar lah. Satu ialah sama ada dana pencen kerajaan itu menjana pendapatan yang tinggi. Lagi banyak untung, maka lagi bagus lah. Tapi satu lagi faktor yang banyak mempengaruhi ialah jangka hayat. Masa 5 tahun lepas, masa actuary buat semua, dia punya mungkin lah contohnya hypothetically 5 tahun lepas actuary kira semua, dia unjuran jangka hayat dia ialah pesara itu setiap seorang on average dia hidup 15 tahun selepas dia bersara. So kalau dia bersara umur 60, dia meninggal tahun 75, umur 75, maka kerajaan kena ada duit yang cukup untuk bayar pencen dia selama 15 tahun lah. Tapi pada masa yang sama, negara kita makin bagus, perkhidmatan kesihatan kita makin bagus, kan, sosioekonomi kita makin bagus, dan itu meningkatkan jangka hayat. Jadi 5-10 tahun daripada sekarang, orang mungkin hidup jangka hayat lebih lama lah. Sekarang pun biasa orang hidup melepasi 80 tahun. Dulu jarang, kan. So zaman at my age, besar kemungkinan saya hidup melebihi 90 tahun. Jadi bajet kerajaan, kalau sebelum ini dia hanya kena sediakan untuk 15 tahun saja pencen, sekarang for the same person dia kena sediakan untuk mungkin 30 tahun. So you bayangkanlah, pencen itu akan jadi tanggungan yang besar. Sekarang ini pun 3 perbelanjaan utama kerajaan yang paling besar tiap-tiap tahun yang tak boleh lari ialah satu, gaji, kedua, pencen. Ketiga ialah bayar interest hutang lah kan. So you bayangkan in the future, kalaupun kerajaan jimat duit yang lain kan, interest kurang, gaji pun dia kurang ambil orang lah kan. Tapi yang pencen ini akan terus bertambah dan bertambah. Itu untuk kerajaan. Untuk swasta tak ada pencen. Swasta ada, it's not just healthcare. Healthcare tadi kita dah sebut tadi lah kan. Swasta ada isu, dia pencen jugalah, tapi okay, it's going into the details kan. Kalau kerajaan ini, sistem dia dipanggil defined benefits. Defined benefit maksudnya pencen saja tiap-tiap bulan, kalau separuh daripada gaji tak akhir, dapatlah 2,000 sampai mati kan. Pihak swasta tak ada yang bagi defined benefit ni. Semua bagi defined contribution. EPF itu ialah defined contribution. Maksudnya pencen kita dikira berdasarkan sumbangan kita yang kita potong tiap-tiap bulan. Majikan potong berapa, pekerja potong berapa. Bila pencen boleh buat keluar daripada EPF. Now, the same problem will apply. Kalau sekarang actuary tengok jangka hayat mungkin 75. You bersara umur 60. So katakanlah you keluarkan 100, you ada 150,000. Then that 150,000 adalah untuk hidup selama 15 tahun. But imagine 20 years down the line, mungkin 200,000, tapi untuk hidup 30 tahun. They will run out of money completely by the time umur dia mungkin 70-75. And lagi teruklah sekarang ini, yang pada keadaan sekarang ni pun, sebenarnya memang yang pesara EPF ni tak ada duit. Selalunya dalam tempoh 5 tahun saja, bila dia bersara, dia dah habis duit EPF tu.
So you bayangkan 10, 15, 20 tahun akan datang, keadaan itu kepada pekerja-pekerja swasta semua memang akan teruk lah. So lepas dia habis 5 tahun, umur 65, dia nak hidup sampai 90 ni. Ada 25 tahun lagi dia nak hidup. So how? Takkan negara atau masyarakat kata, tak apalah, pandai-pandailah engkau, kita tak ada duit, kan? So you can't allow that. And Dan tak boleh rely pada kerajaan semata-mata lah kot, baby. okay, before we go to that lah, kan. So now kita dah tahu lah. Hopefully by now, kita cakap panjang lebar ni kan, saya harap orang ramai boleh menghargai kenapa saya duk memekak dan mungkin saya seorang saja yang duk sibuk cerita negara menua. Kerana masalah itu adalah masalah generasi dan masalah negara yang cukup besar, tetapi kita langsung tak ambil tahu. Tapi nak cakap kat rakyat ni tak boleh lah, bukan kerja dia. Bukan rakyat ni tiap-tiap hari tanggungjawab dia nak fikir apa nak jadi 20-30 tahun. Itu tanggungjawab pemimpin dan tanggungjawab kerajaan dan pembangkang. Tapi pembangkang pun tak bertanggungjawab. Itu yang masalah. Tapi suruh keluarkan KWSP. Ini yang kita cuba berkongsi dan memberi pencerahan kepada orang ramai lah. Kalau tengok kenapa saya konsisten dalam beberapa perkara, contohnya jangan setuju dengan langkah jangka pendek makan Panadol ni yang keluarkan EPF untuk hidup senang sekarang, ataupun jangan nak popular, kita janjikan harga minyak rendah sampai bila-bila, kerana we have this asteroid coming. Now the bigger issue is this. Katakanlah semua orang terimalah, semua orang bersetuju, kerajaan, ahli politik semua bersetuju, ini adalah masalah generasi yang kita boleh mula kita kena tangani sekarang. Kita dah tahu kalau tak berhati-hati ada asteroid ni. Katakanlah semua komponen dalam masyarakat kita bersetuju bahawa akan ada asteroid ni kan. Masalahnya bersetuju saja, goyang kaki, and then business as usual pun tak boleh. Kerana kita hanya ada 22 tahun. Dan dasar-dasar yang perlu dibuat untuk siap sediakan kita mengatasi masalah ini, semua ini akan dibenci oleh rakyat. Itu kebimbangan utama saya. Itu yang kalau orang dalam PKR ke dalam kerajaan yang selalu hentam aku kata, dia ingat dia seorang je betul. I mean, facts are facts. Kan, just because you tak berani ataupun you don't want to tell the truth and take the tough measures, janganlah marah aku. I have a duty. My duty is to say, actually kalau kita berterusan macam ini, kita hidup senang lah. Tapi budak-budak yang umur 15-20 tahun ni, dia memang seksa hidup dia. Sebab by that time, pertumbuhan ekonomi kita dah plateau. Tenaga kerja kita dah menurun kan, dan pada masa yang sama dia kena tanggung kita yang tua-tua ni. So cukai dia lebih tinggi, they have to be penalised and pay for all of us. So lebih baik kita buat benda itu daripada sekarang, terutamanya dasar-dasar yang walaupun nampak susah dan tidak selesa, kerana dia akan mengubah gaya hidup dan juga keseluruhan masyarakat. But kalau kita kongsi dan kita terangkan, akan ada sebahagian besar masyarakat dan orang ramai yang faham lah.